Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusifia binti Muhammad Lazim. Saya Vita Venesia Lain Francis. Nama saya Nurul Faika binti Rasuddin. Salam sejahtera, kami dari para kumpulan 1 ingin membentangkan tentang peranan ibu bapa dalam membentuk kerohanian dan moral anak-anak. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk kerohanian dan moral anak-anak melalui contoh teladan, didikan agama, serta suasana keluarga yang harmonis. Ibu bapa turut membantu anak mengenal nilai baik dan buruk serta akhlak mulia. Pembentukan ini penting bagi melahirkan generasi yang beriman, berdisiplin, dan bertanggung jawab terhadap diri serta masyarakat lain. Hari ini saya akan bagi tahu isi-isi dalam peranan ibu bapa. Ibu bapa adalah sebagai model utama di dalam rumah. Kenapa ia dikatakan sebagai model utama? Kerana kanak-kanak akan banyak meluangkan masa bersama ibu bapa di rumah. Jadi kenapa dikatakan ibu bapa ini sebagai model utama? Anak meniru tingkah laku, percakapan dan sikap ibu bapa di rumah. Kerana kanak-kanak ini belajar melalui pemerhatian. Jadi apabila dia tengok ibu bapa dia akan meniru tingkah laku ibu bapanya. Contohnya, jika ibu bapa menunjukkan contoh yang baik di rumah, menyapu sampah, bercakap perkataan yang sopan, jadi anak kanak-kanak tu akan menjadi seorang yang positif. Yang kedua adalah pembentukan nilai. Pembentukan nilai ini bukan sahaja bermula dalam keluarga, tetapi ia juga dipengaruhi oleh persekitaran sekeliling seperti sekolah, rakan sebaya dan juga jiran. Ibu bapa perlu mewujudkan suasana rumah yang penuh kasih sayang supaya anak-anak akan merasa dihargai dan juga belajar untuk menghormati orang lain. Selain itu, persekitaran seperti sekolah dan rakan sebaya turut membentuk nilai kanak-kanak. Jika persekitarannya positif, kanak-kanak akan mengamalkan nilai moral dalam kehidupan seharian. Contohnya, tolong bantu-membantu, bekerjasama, bertanggungjawab, jujur dan baik hati. Oleh itu, ibu bapa dan persekitaran sosial ini perlu saling melengkapi dalam kehidupan seharian kanak-kanak untuk membantu kanak-kanak membentuk sahsia yang bermoral dan berakhlak mulia. Seterusnya, pegangan agama dan komunikasi, di mana ibu bapa dan anak memainkan peranan penting dalam pembentukan kerohanian serta moral kanak-kanak. Melalui amalan seperti berdoa bersama, berkomunikasi secara terbuka, serta mendengar dan membimbing anak dengan cara lembut dan bijaksana. Oleh itu, ibu bapa dapat membantu anak memahami perbezaan antara baik dan buruk, serta membentuk akhlak yang terpuji. Keempat adalah pengukuhan tingkah laku positif. Apakah yang dikatakan dengan pengukuhan tingkah laku positif? Contoh pengukuhan tingkah laku positif ini adalah pujian, galakan dan kasih sayang untuk kuatkan tingkah laku yang baik. Contohnya macam ni. Bila kanak-kanak tu menyapu sampah, ibu bapa pun memuji seorang kanak-kanak tu. Bagusnya dia menyapu sampah. Jadi kanak-kanak tu akan meningkatkan tingkah laku positif dia. Boleh juga kita menggunakan hukuman sebagai pengukuhan tingkah laku positif. Tetapi hukuman itu diberikan dengan tujuan mendidik, bukan menakutkan. Contohnya, apabila kanak-kanak tu tidak mahu ke sekolah, ponteng sekolah, boleh diberikan hukuman. Tapi dengan cara yang sangat lembut. Contohnya, seperti menyapu sampah di luar rumah. Dihukum dengan menyapu sampah di luar rumah, bukannya dirotan, kerana hukuman ini hanya untuk tujuan mendidik, bukan menakutkan kanak-kanak. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Secara keseluruhannya, saya dapat belajar bahawa peranan ibu bapa juga sangat penting dalam membentuk kerohanian dan moral kanak-kanak. Kasih sayang, teladan yang baik serta persekitaran yang positif dapat membantu kanak-kanak untuk membina nilai dan akhlak yang kukuh. Apabila keluarga dan persekitaran seimbang, anak-anak akan membesar sebagai individu yang beriman, berdisiplin dan bertanggungjawab terhadap diri serta juga masyarakat. Sekian, terima kasih.